Assalamualaikum, Ibu berada di Sungai Congkak. Nak buat apa kat Sungai Congkak? Nak cari breakfast sebenarnya sambil menikmati keindahan alam. Nak tengok cantik ke tak cantik Sungai Congkak? Tu cantik kan? Sungai bersih. Hari Minggu ni ramailah orang kat sini. Orang pergi bawa anak piknik. Cantik kan? Bunyi je pun dah best. Sekarang kita tunjuk lagi kat tempat-tempat yang terang sikit. Cantik kan? Okey, cukup. Kita pergi breakfast sekejap. Ada satu kedai kecil dekat sini, kat Congkak ni, best. Kita nak hunting for nasi lemak. Nasi lemak habis katanya tengah masak. So kita tunggu kejap. Nak tunggu kejap ke bang? Tunggulah. Nak tunggu kejap. Saya punya Ikut nasi. sambal dah habis lah. Oh, ada sambal, ada. Oh, ya, Bang, ni penuh ke setengah? Dia ada buat ni. Penuh. Ambil tu. Saya punya nasi Ambil setengah je. tak? Oh, ya, makan sikit. Bukan makan sikit. Tak apa, pokok kocik. Elok makan sikit. Nah. Hari kau Terima kan kasih. Ya, makan dua lagi. Pasti tu makan apa? Ni apa? Ni sambal apa? Sambal tumis. Oh, ambil ikan Kita ambil ayam lah. Ayam Ayam rendang. Rendang nampak best. Okey, itu saja. Best ke? Ikan sungai dengan nasi lemak. Lain macam Okey, Nescafe sampai. Teh tarik.